guys. Pelakon dan usahawan terkenal Nur Fazura kita guys, telah dikatakan berhutang dengan penyilang tudung sebanyak 4.65 juta ringgit guys. Guys, berita ni tengah viral sekarang guys. Dikatakan oleh didakwa oleh satu syarikat bernama Obo Holding yang juga memiliki kilang tudung ni yang bernama Filin ni. Juga Mr. Lim Bun Hai telah mengatakan bahawa pihak beliau telah meminta kepada syarikat Fazura untuk membayar hutang yang berlebihan tu, iaitu 4.65 juta tu. Kerana pada awalnya syarikat Mr. Lim Bun Hai telah memberi kepada Fazura sebanyak 7.3 juta ringgit. Kepada syarikat Fazura untuk daripada penyilang tudung kepada syarikat Fazura. Dan dikatakan hanya Fazura mampu bayar setakat inilah kan. Setakat tahun 2023. Di penghujung tahun 2023 sebanyak 2.6 juta macam tu je. Jadi ada balance 4.65 juta lagi yang belum dibayar guys. Dan juga pihak Mr. Lim ni, pihak Obo Holding Sdn Bhd juga mengatakan pihaknya dah cuba untuk kontak syarikat Fazura kan, Fazura, dan dia kata dia juga telah cuba banyak kali lah tapi tak dapat juga. Pada September tahun lepas dikatakan Mr. Lim ada berbincang dengan Fazura dan syarikatnya, dan dikatakan mereka nak bayar sedikit maksudnya nak melangsaikan hutang lah, tetapi dakwa Mr. Lim akhirnya dia hanya mendapat cek tendang. Guys, macam mana dia cek tendang guys? Cek tendang inilah yang membuatkan mungkin Encik Lim ni rasa macam sedih lah kan, macam rasa tak puas hati sampai benda ni menjadi lebih serius kerana kemelut hutang ini. Syarikat milik Mr. Lim Bun Hai ini telah terjejas, iaitu Filin dan Obo Holding Sdn Bhd. Penyilang tudung ini telah terasalah rentetan masalah kewangan ini telah memberi impak kepada syarikat dia sendiri. Jadi Mr. Lim juga ada buat statement yang mengatakan dia kesal lah dengan perkara ini dan telah mengambil tindakan undang-undang untuk menuntut hutang itu daripada syarikat Fazura, iaitu Fast Fit dan juga Pink Fit. Itu syarikat-syarikat Fazura. Dia telah membuatkan tuntutan kewangan 4.65 juta itu untuk dilangsaikan pada tahun ini, pada bulan April, bulan lepas saja. Dan menurut Encik Lim sendiri, berdasarkan berita-berita yang aku baca semua, mengatakan dia kesal dan tak sangka seorang seperti Fazura yang popular dan juga hebat boleh menangguhkan pembayaran lah. Dan dia juga mengatakan bahawa dia berharap benda ini akan diambil pengajaran oleh orang lain agar tak terkena perkara yang sama macam dia lalui. Menurut Encik Lim lah, dakwaannya mengatakan pihak syarikat Fazura walaupun telah dicuba kontak untuk mendapatkan balik hutang itu, tak dapat guys. Kiranya macam tak dilayan. Bagai tak dilayan. Sampailah bulan April bulan lepas, terpaksalah Encik Lim mengambil tindakan undang-undang, tapi tetap tiada respon dari pihak syarikat Fazura. Jadi itu isunya sekarang, apa yang berlaku, kenapa tiada respon kan? Sampailah berita ni jadi orang kata satu berita yang viral besar-besar sebab tiba-tiba lagi pun Fazura selalunya sebelum ni dikaitkan dengan ialah isu rumah tangga sahaja kan. Tak pernah lagi kita dengar pasal berkaitan hutang-hutang. Ini pertama kali guys. Jadi rentetan perkara ini juga ramailah yang mula komen kan. Biasalah rakyat Malaysia ni cepat menulis kan. Komen bertanya betul ke? Macam tu lah, lebih kurang kan. Jadi kita tak tahu dari pihak Fazura apa responnya, kerana sampai sekarang pihak media pun tak dapat kontak Fazura. Kiranya tak ada respon dari Fazura. Buat masa sekarang, adakah dakwaan ini ada salah faham dari pihak syarikat ke apa ke, kita pun tak tahu guys. Kita tak boleh tak tunding-tunding jari. Lagipun benda ini di bawah mahkamah kan, mahkamah tinggi. Jadi biarlah mahkamah yang buat keputusan. Tapi berdasarkan apa yang Mr. Lim cakap ni, dia sebagai pengasas sendiri
apa syarikat Obo Holdings yang Berhad ni yang memiliki Filin punya syarikat ini, iaitu syarikat pengkilangan tudung. Dia pun rasa macam susah betul nak dapatkan hutang tu balik daripada pihak syarikat Fazura. Dan dia paling sedih tu waktu dapat tu lah cek tendang. Ni bukan, ini tunduk. Tunduk. Ini sondol, bukan tendang. Okey guys, jadi kat sini kita pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Apa yang Mr. Lim cakap, dia harap cepatlah ada respon. Maksudnya ada kerjasama lah kan daripada pihak Fazura, sebab dia pun dah bagi tuntutan di mahkamah untuk hutang tu dibayar. Tapi kalau kita tengok dekat Instagram milik Nur Fazura, sebelum benda ni tengah jadi hot, macam berapa jam sebelum, Fazura ada share dekat dia punya Instagram pasal macam throwback. Waktu dia berada di Tokyo, Jepun bersama Fatimah, anaknya yang comel. Adalah kita boleh tengok Fazura share video dia bersama Fatimah, gambar. Dan juga ada video dia makan. Dia makan ramen di Tokyo yang amat sedap. Itu mungkin video tu sebelum benda ni berita ini menjadi besar ya di Malaysia, iaitu pada hari Isnin. Pada 5 Mei. Jadi guys, selepas berita ni menjadi viral, aku dah tengok dekat Instagram Fazura tiada update terbaru ke apa, tak adalah. Itu yang terakhir lah kalau kita tengok post dia. Fazura ada cakap dia harap dia boleh pergi, tiada benda lah yang boleh membuatkan dia dapat berjumpa Fatimah versi kecil tu kembali. Banyak memori dengan Fatimah kan di luar negara. Jadi kita doakan buat ibu Fatimah itu Fazura dipermudahkan urusan, dan semoga dia membuat keputusan undang-undang yang dan kerjasama yang baik bersama Mr. Lim untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan yelah, sebab ini berkaitan syarikat guys. Kita tak boleh nak tunding jari pada individu itu, individu ini baru dakwaan. Ini baru dakwaan dari pihak pengilang tudung. Kita tak tahu lagi apakah dakwaan atau kata-kata dari pihak Fazura. Jadi korang jangan nak pakai tunding jari je kat Fazura. Jangan cakap Fazura itulah inilah, banyak mulut-mulut jahat ni. Jangan asyik mengata. Kalau boleh kita nak komen tu komen yang baik-baik. Jangan kita cakap itu ini, sebab kita pun tak tahu benda sebenar. Ini hanya dari pihak Mr. Lim yang telah mengambil dakwaan, telah menuntut di mahkamah untuk Fazura punya syarikat, iaitu Fast Fit dan Pink Fit, untuk membayar balik 4.65 juta ni guys. Jadi kenapa tiada respon dari pihak Fazura, kita pun tak tahu. Daripada respon dari pihak syarikat Fazura pun tiada respon katanya. Jadi kat situ lah macam pening sikit. Kenapa tiada respon? Adakah ada masalah salah faham antara syarikat ke dan juga pihak syarikat Lim Boon Hui, Encik Lim Boon Hui? Mungkin orang yang menguruskan syarikat Fazura pun ada orang kata salah faham. Kita pun tak tahu guys. Lagipun Fazura ni memang artis terkenal. Dia ada banyak komitmen lagi selain pada syarikat. Penyanyi, lagu raya terbaru ni pun benda yang lain-lain sebagai ibu tunggal lagi. Ibu tunggal dan single. Jadi kat situlah banyak lagi Fazura tengah melakukan komitmen dia lah. Menjalankan komitmen dia sebagai seorang ibu kan. Sebagai seorang pelakon, usahawan, penyanyi. Jadi kat sini mungkin terlepas pandang ke apa, aku tak pasti. Kita doakan dan cakap yang baik-baik. Kita doakan dipermudahkan urusan Fazura, dan juga bagi Encik Lim Boon Hui juga, aku doakan semoga cepat hutangnya dilangsaikan, dapatlah apa yang hak-hak Encik Lim untuk mendapatkan balik duit miliknya, milik syarikatnya kan. Lagipun 4.65 juta tu bukan jumlah yang sikit guys. Dan dalam Islam sendiri pun hutang itu perkara yang tak boleh buat main-main guys. Hutang ni memang perlu wajib dibayar. Sebab tu lah kalau kita tengok kat luar sana lagu macam-macam lagu pasal hutang lah, apalah, mesti orang suka cakap pasal hutang ni sebab berlaku di mana-mana. Jadi jangan kita ambil enteng atau ambil mudah pasal hutang. Okay guys, kepada Fazura aku doakan yang terbaik. Semoga dia memberi respon lah, sebab ramai yang tertunggu-tunggu ni macam betul ke Fazura? Takkanlah Fazura macam sengaja je sidai si Mr. Lim ni. Takkan sengaja, mesti ada sebab. Jadi kita tunggu apakah respon Fazura. Dan semoga mereka dapat berdamai dengan cara baik. Sebab Encik Lim pun ada cakap, dia kalau boleh nak selesaikan benda tu kat luar mahkamah pun boleh. Tapi
nampaknya tiada dari pihak sana, itu dari pihak syarikat Fazura tiada respon untuk berbincang di luar mahkamah. Jadi kat situlah Encik Lim cakap dia terpaksa buat keputusan ini kerana kalau tak ambil keputusan ini, dia punya syarikat sendiri telah mempunyai krisis kewangan. Sebab kan hutang besar ni, iaitu 4.75 juta guys. Jadi guys, tak apa, korang nanti ke update terbaru daripada Fazura, dan mungkin ada respon daripada Fazura sendiri kepada pihak media, kita tak tahu guys. Jadi korang jangan lupa like dan subscribe channel aku ni. Dan kepada korang yang baru lagi kat sini, terima kasih datang join. Aku hargai korang. Ini kawan aku. Aku ramai kawan aku yang join aku bercakap. Jadi guys, korang jangan lupa like dan subscribe. Korang komen kat bawah apa korang harapkan dalam kes dakwaan ini. Dakwaan bahawa Fazura berhutang. Adakah korang harapkan Fazura memberi respon kepada media, atau korang mendoakan yang baik-baik pun boleh. Doa yang baik-baik kat bawah. Okay, bye guys. Jangan lupa tengok video aku sebelum ni. Aku ada buat banyak lagi video. Okay guys, macam-macam kes aku ada cerita. Korang subscribe and tengok semua video aku. Okay, bye guys. Terima kasih. Bye. Jangan lupa subscribe.